Assalamualaikum guys, hello guys, welcome back to my channel Fendi Fishing. Okay, hari ni dekat tangan aku ni ada satu reel bite fitness system ataupun dikenali sebagai reel BFS daripada Lemoran Insert AR Venom. So let's review, let's go. Mesin pancing ataupun reel Lemoran Insert AR Venom ini memang antara reel bait fitness system ataupun reel BFS yang terbaik dalam kategori reel bajet mampu milik. Dengan berat hanya 133 gram, membuatkan reel ini rasa sangat-sangat ringan dan sangat senang nak kawal, sesuai untuk setup ultralight ataupun setup PQL. Ratio untuk gear Lemoran Insert AR Venom ini adalah 7.8 yang membuatkan reel ini rasa smooth dan laju. Jadi senanglah nak kontrol gewang-gewang kecil tanpa rasa berat. Walaupun drag maksimum untuk Venom ini hanya 4 kg, reel ini masih mampu nak lawan ikan dengan baiklah. Terutamanya kalau target spesies macam sebarau, haruan dan pekok bass. Kelebihan utama untuk reel Venom ini, dia mempunyai shallow spool yang cetek yang membuatkan kita boleh casting dengan jauh walaupun menggunakan gewang-gewang yang ringan. Bearing pula, reel ni mempunyai bearing 7+1 ataupun 8 ball bearing lah, membuatkan reel ni lancar gila lah untuk casting nanti. So untuk body dia pula, untuk body reel ini diperbuat daripada karbon, membuatkan reel ini akan menjadi sangat-sangat ringan dan kuat serta tahan karat. Untuk sistem brake reel ini menggunakan brake magnetic system so membolehkan kawalan brake yang lebih stabil dan kurang risiko untuk backlash. Braking system untuk reel Venom ini boleh laras, so macam lebih kurang macam Daiwa lah. So membuatkan kita lebih senang nak adjust ikut gewang berat dan keadaan angin. Harga reel ini sangatlah mampu milik, iaitu sekitar RM150. Jadi membuatkan reel ni menjadi salah satu reel BFS termurah di pasaran dan sesuai untuk beginner dan pemancing yang berpengalaman. Kategori untuk reel Venom ini pula jatuh dalam kategori mid-low range, sesuai untuk pemancing yang nak try BFF setup tanpa perlu belanja beribu-ribu ringgit. So lagi satu poin lagi, reel ini kebaikan dia ada drag clicker. Korang boleh dengar drag clicker dia, okay? Reel budget, reel mid low range, harga sekitar 100 lebih, RM150. Korang dapat brake magnetic, shallow spool dan ini paling syadu lah, iaitu drag clicker. Tak semua reel lah yang jenama-jenama besar yang boleh bagi spek lebih kurang macam ni. Kesimpulannya, so kalau korang tengah mencari reel BFF budget dan berkualiti, Lemoran Insert AR Venom ini memang berbaloi untuk try lah. Harga murah, ringan, power, sesuai untuk casting gewang-gewang yang ringan. So geng, jangan lupa like, share dan subscribe Fendi Fishing untuk review reel pancing yang seterusnya. Okay, check it out, layan je.